Mari kita mulakan dengan satu yang mudah. Masakan saya kentang goreng? Senang. Ia akan siap. Saya hanya mahu belajar memasak. At the same verse was one from Waskan thanks to be waving on the skin mentega. Like when bilang daw niya sa it. At baik mentega hampir mendidih. Yung buwan la is flavor is tumininggar hirisan kentang goreng yang telah siap. Tak! Berhenti! Isya mo mercik. Well, so lawlan. Sorry na kami hampir diserang oleh minyak mendidih. Minyak harus silinder for hati-hati for the goreng kentang secara sekata. Diamlah! Sige na yung susah. Baiklah. Kentang goreng dah siap. Hanya harus reserve sauce and monotherapy. Saya muak dengan ini. Ang kentang goreng. It was still more than serve kentang from grill and serve the word the kinder queen singer. The way is beer so it. Certain we rare your king or beer so makanan istimewa sunar. Separately and bacon. Sticky sauce. Dan sudah tentu rosemary manis. Damai. Baunya sangat sedap. Oh, awet saya pun tiniger salivari. Kita tu lingua was cancing marmalade. Did your kid fire sillet one syrup strawberry? They were creating a resale. Baik. Saya akan mula mencuba dengan kentang di tengah. Nenek, ini sangat bagus. Oh, ew. Saya tak tahan rosemary. Saya minta maaf, Puan Chef. Tapi saya tak suka. Tapi saya hargai idea kentang marmalade. Abang, kamu buat dengan baik. Sekarang saya tak tahu siapa nak pilih. Biarlah, Nenek. Udah, kali ini tugas ini lebih sukar. Anda perlu masak sushi. Ayo. Yes, a skandir sa manju recipe, sushi, there's sushi. Yeah, I had an idea of the sushi, a narbander. Wait too, I didn't buat sushi, ang ano sila pernah impikan. Sushi, bisa lo bose kan. Sama ilaw is may sushi, antes one river pulbage gula-gula. Sorry niya, keju cream. Where karida lo cream putar ang lazat di dalam. Dan sudah tentu, gula-gula geta. Oh, ya. Simber! Jid de Judar Sri Luperturak Chirnacholat. Si Rajier since work sa Wolf and Triar and Sushi, surfalim lagi. Yung penting adalah wording ang teliti sa lepas chef. Tidak yang rumit lagi. Tidak yang rumit? Di mana i-ferlit where sa mana sushi yang menjijikan yang Anda ada. Saya boleh tambah sos juga. Anak, Kita tidak perlu terlalu bijak untuk itu. Apa itu? Karet. fair yang stir pitting fries and force yang teris and prow yang waray nene Anda pasti tidak akan berjaya. Tada! Sushi sempurna hampir siap. Seramnya. Apa itu? Saya tidak fikir sushi awak hodo. Iyan may sinursambangir sushi rig in salmon. Imas may ilamin ang babana ikan yang dipotong dalam ketulan besar. And Sir Cyber Lupar Turting Ketchup. Berharga. Katakan, baiklah, ia akan dilakukan. Simber! Air harap yung menjadi sedap. Wow, sushi kami na kinirin sir like. Bingo! Si tama na sa na dirban sa perempuan saya, tapi siya ada idea. Kenapa tidak buat sushi timun? Ia sedap dan sihat. Ama mo kasi, may timun at tayo sa ng ideal mar sushi. Ano haya pala for like siya or why were it nasi or dalam niya? Iwi na kaya siya ba, tunggu sekejap. Siya belum siap. Haram. Kecantikan air hilang. Apa ini? Saya tak pernah lihat sushi timun dan nasi.
Mereka pun tak ada ikan. Kedengaran Saya baik. tak akan kejar. Tapi saya akan cuba sushi manis dengan I'm gembira. Cinderella. Sedap. Tetapi ia langsung tidak memuaskan. Tin terakhir dan ia tertinggal. Inilah dia, sushi sebenar. Sedapnya. Madam Chef, Anda telah menang. Dear Marissa, today ni Archla. Oh, tidak. Saya harap setiap daripada Anda boleh membuat waffle. Saya berdekat Anda fruity dengan adunan. Saya terasa saya tidak akan ada masalah dengannya. Kita akan tambah sedikit gula. Tolong. Campurkan sedikit. Itu saja. Add your result. Oh, tidak. Hidung saya sakit. Oh, set. Harus seperti warmer ya. Baik Roslage waffle. Tamawa ada fongin suwa untuk saya buat waffle yang sedap. Pohon-pohon yang perlu kacau semuanya hingga sebati. Jom kita buat. Menakjubkan. May kasiri kiri dos siapre tree doing first roll up him buat waffle. Terima kasih. Nandiri kung merdi waffle bang laza na kinin adik ya. Do or yung marga sangat siri. Yung pang experience sa may close siguro. Sa sarap gear joga kubot waffle yang baik. Semua yang orang bernama gular, tapi saya tahu bahawa gula adalah berbahaya. Jadi saya akan bersambay sa biji terung masak sepenuhnya. Dan saya akan menjadikannya dough. Immerse the microwave. You ready, Safra? Not for seeing it out, but Sardos? And coworkers sa cerebro. May nagawal hingga sabati. And hammer sarit sayur untuk presa. Ia kedengaran menjijikkan. Tetapi Darcy jauh lebih baik daripada punya awak. Apa? Inserbring and Boris tuang sa your Kindle at ping goreng waffle. Bawang na sir. Yang bersin pastor ang wake here, swear sa mga henggusan. Masa agak baik. Oh, nampaknya waffle sedikit hangus. Akhir, ayaw ang yuri for the honor in Sir Mas Miri their krimputar. Tiwi yung sprida. Tolong tambah sirap coklat. Begitu sahaja. Ya hebat. Sire, contraries. Our conju syrup maple wears waffle card. Si Minty your skate yung tigil ng Burleson. Oh, in Star Flowers, na yung sabi kang manghias waffle saya yang sudah sihat dengan herba sihat. Hello. Mari kita cuba. Saya akan mula dengan yang ini. Waffle Anda agak terlalu masak. Saya tidak akan makan itu. Dan yang ini... waffle ini rasa macam rumput dan terung. Saya benci. Menjijikkan. Dan yang ini agak sedap. Oh, ya. Itu betul-betul apa yang saya mahu. Nenek, awak menang pusingan ini. Kore. Akhirnya, saya mahu minum secawan kopi yang Ia akan lazat. diawa. Saya baru Arster ging so idea ang ibat. Kopi varabili mer Bosinger. I Ito trying to yung think frappuccino eli junkitan. The sini Philomyri ice spirit worshiper. The soldier in spullover so sirap coklat yang lazat di sana. Dan sudah tentu kita tidak boleh lupa tentang kopi itu sendiri. Permainan sovereign Yuri Starbucks, by the way. And sa cocktail chocolate twitch, pastinya tidak berlebihan. May ilan ang workaways ang pura bali years mariganti susu. Dan saya rasa, saya akan buat kopi klasik yang lebih banyak. Taizano over off reps their modes. Apa?
Hilda! Den duster för your caring gisa swine failure with Davy cream puree in power gooey gooey chocolate. Biscuit Oreo. Sedap. Ang chocolate bear. Nakasalangan over na ng straw. Oh, baiklah. Sekarang giliran saya untuk membuat kopi. Ako dengar saya for labor sudah bermain kejula sa BGNL. Sabori. At sakring or sira the furry summer sister Emmanuel ka kan siyang minger. Lihat the free lazy. Hate strong wine nagagawang easy Mary Kirkopi. Opi itu sebenarnya dibuat begitu. Sekarang saya akan tuang kopi ke dalam cawan. Anyway, saya akan campuran susunya sendiri juga. Andari juga sa Christoph the ball for Opwin. Dili cover sa deck. Ya. Saya akan mulakan dengan yang tengah. Nenek, saya akan sentiasa kenal kopi ini. Dan sudah tiba masanya untuk mengaku bahawa saya langsung tidak suka. Oh, baiklah. Mok pertama kelihatan lebih menyenangkan. Sedap, tetapi sedikit pahit bagi saya. Calon terakhir yang tinggal untuk menang. Itu betul-betul hebat. Abang, Anda menang pusingan ini? Ya, akhirnya. Penghantaran. Betapa tepat pada masanya. Aduh, ini penghantaran awak, Cik. Oh, jadi ini untuk kamu. There does it, cousin. Ini hadiah untuk diri saya sendiri. Apa yang kita ada di sini? Ya, sekarang nak ambil benda ni dan... Oh, agak berat. The senian sin. Oh, sesigu kesal resmi. Chong gamut berayan untuk bermain sentri. Naktiput biang apa yang akan saya lakukan? Si ala-ala air di wini mereka. Indian Oreo Tink, Ping Gaelic Bird, James Darren Chat, Ikis Firsting, So Wario, Hey Rara Chat, Biarin Dinan War Kier, James or Tinker, Antikaray, whatever ringing, Che, Dan Sierra Burler, Over Tom Burberry, Mabnagur, Saya nak buat dinding merah, jamu yang menarik untuk diri saya. Apa yang awak buat? Saya akan namakan bilik saya sepenuhnya merah jambu. Kedengaran hebat. Yes, sir. Ini hasil. Swirl, bintang di volume membina katil. Skru masuk, skru hampir siap. Tinggal untuk menghias ruang sedikit. Ada melekat pelbagai pelekat dan mainan. Ya, bintang hebat. Ada buayan, langsir dan mainan lembut. Wah, itu sangat hebat. Ini rumah super saya. Ia sangat hebat di sini. Seperti dalam cerita dongeng. Hydra ada idea. Saya sebol sirah ni elite, sir. Tahu ni pesantrennya? Selamat petang. Ini pesanan anda. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ini untuk awak. Selamat tinggal. Oh, saya penat. Jadi, apa yang kita ada di sini? Ya, cat hitam. Baiklah, saya tak perlukan penggelek ini. Saya akan buat dengan cara yang mudah. Dan sekarang saya akan sapu cat ini di dinding. Sedikit lagi dan sekarang dinding saya telah menjadi hitam. Betapa hebatnya. Jadi apa yang kita ada di sini? Cermin mata pembinaan kerana saya akan membina dan menggergaji apa? Ya, saya akan menggergaji sesuatu di sini. Hei, berhati-hati. Nancy, jangan risau. Oh. Sekarang saya akan tuai berisal seri ini nyaman. Semuanya akan berwarna hitam dan dalam gaya rock, katil, dinding dan dekorasi. Oh, itu hebat. Ia ternyata menjadi tempat yang sangat selesa. Saya suka. Saya akan sentiasa berehat di sini. Jadi, apa yang patut saya pakai? Ya, biru tentu tak sesuai. Saya patut beli pakaian lain. Hello, cepatlah. Oh, dia sudah sampai. Stylist kegemaran saya. Hai, masuklah. Dengar baik-baik. Kita perlu buat sesuatu tentang ini.
Saya khawatir saya sering sihir dem. Saya akan mengajar. Ya, Friday once kita perlu sedikit sihir. Voila. Wah, lihat gaun ini. Saya seorang putri. Puan saya. Wow, Zakos, where is saya tuwag gaun na kay Ray Coit sa may karepat? Ay, seorang putri sinar. At may way dengan bilik baru dari. Terima kasih banyak. Bila masa sayang. Saya pergi untuk koleksi baru. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Saya menawan. Hey, saya juga ada idea. Jadi, ini tidak bagus. Ini juga buruk. Apa ini? Tiada yang sesuai dengan bilik baru saya. Tetapi saya akan selesaikan masalah ini. Jadi, saya ada tin semburan dan saya akan melukis terus pada t-shirt. Lihat, saya ada ABS yang hebat. Oh, ya ampun, kamu mengarut. Saya hanya belajar humor dan kita sudah selesai. T-shirt hitam yang sempurna. Dan kita perlu buat sesuatu dengan seluar saya. Pertama, kita perlu koyakkan mereka dan sedikit cat sembur. Ini akan jadi hebat. Adakah Anda benar-benar akan melakukannya? Sudah testu. Dan topi juga. Right? Penampilan saya hampir siap. Tapi ada sesuatu yang kurang. Saya ada paku besi ni. Sekarang saya akan lekatkan pada topi baseball saya. Saya suka si punya topi rocker yang hebat. Wow, ini keren dan rancing. Wow, lihat betapa kerennya saya. Saya seorang macho yang luar biasa. Ya, dari segi rupa yang hebat. Biar you ada stokin. Oh, lucunya. Dia sudah berkaki ayam, dia selesa. Hey, di mana stokin saya yang satu lagi? Apa nak buat? Mungkin di sini atau di sini. Saya tak dapat jumpa. Dan bukan di sini. Sangat menarik. Saya ada idea. Saya ada whistle yang hebat. Dan sekarang datanglah kepada saya anjing setia saya. Dengar, tolong cari stokin kedua saya macam ini. Ayo, saya percaya pada kamu. Adakah dia benar-benar akan menemukannya? Oh, lihat. Ya, ini gambar awak. Tidak. Anda telah menemui rahsia saya. Keluar. Jangan risau, saya takkan beritahu sesiapa. Dan sekarang saya ada babi ajaib. Itu dia. Dia sangat hebat dan namanya Babe. Dia baik dan pasti akan jumpa stokin awak. Mari kita cuba. Jadi, Piglet, Mari kita pergi. lari ke sana. Ayo. Dia kelihatan agak lucu. Saya rasa seekor unicorn sesuai. Lihat, dia sudah menemuinya. Memang betul. Oh tidak, jauhkan ia dari saya. Okay, itu taklah teruk sangat. Ayah saya itu session pipi saya. Oh, ayah tertanya-tanya siapa yang datang kepada saya. Mari kita lihat. Oh, tidak. Oh, hadiah ini bagus. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Miros your leer of yang ada di sini. Oh, ya, Fraser mainan lembut. Saya sangat menyukainya. Patrick si bintang dan seekor unicorn. Apa lagi yang ada? Oh, gula-gula. Sekarang saya akan bermain dengan mereka. Siapa yang akan minum teh dengan saya? Saya akan mengadakan pesta sebenar untuk mainan saya. Hooray, menjumpa satu. Saya juga ada idea. Saya ada kereta yang hebat. Sekarang saya akan buat sesuatu dengannya. Ia berwarna perak, sekarang akan menjadi hitam. Ia lebih baik begini. Saya akan mempunyai kereta punk yang sangat hebat. Nah, itulah yang saya maksudkan. Tidak akan bermain dengannya sekarang, tetapi saya akan menguruskannya. Sekarang saya akan tunjukkan kepada anda apa itu pesta T-Rocker sebenar. Reklame Pelodaya!
yang awak buat? Ya, sampai besar. Kita perlu ulanginya lagi. Tidak, awak tidak. Datang sini. Beri saya alat kawalan jauh. Aduh. Oh, apa benjolan ini? Ia menyakitkan saya. Oh, biar saya bantu awak. Saya ada kit pertolongan cemas. Mari kita lihat apa yang boleh membantu awak. Tampalan sejuk ini, ia pasti akan membantu. Seperti itu. Terima kasih. Saya rasa lebih baik. Lihat, ini coklat untuk awak. Sedap. Terima kasih banyak. Saya juga ada sesuatu. Awak mahu? Oh, terima kasih.